Anak-anak siarkan otak, jadi anda kena tahu tentang baja semula jadi otak anda. BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Benda ni yang bantu otak tumbuh sambungan baru, kuatkan ingatan dan kurangkan risiko gangguan kesihatan mental. Jadi 5 cara untuk anda tingkatkan BDNF tu secara semula jadi. Yang pertama, senaman yang konsisten, berjogging ke, berbasikal ke, jalan laju. Ini merangsang penghasilan BDNF dekat bahagian hippocampus. Ini pusat memori dan pembelajaran anda. Yang kedua, dapatkan cahaya matahari ni waktu pagi ni. Sinar matahari waktu pagi bantu stabilkan hormon serotonin, melatonin. Jadi ini berkait dengan jam biologi anda. Bila terjaga jam biologi itu, jadi BDNF ni pun meningkat. Yang ketiga, tidur cukup dan berkualiti. Waktu tidur ni, otak repair sambungan neuron, hasilkan lebih banyak BDNF. Kalau selalu kurang tidur, yang tidur tak terjaga, tahap BDNF tu akan menurun. Keempat, cabar diri anda untuk buat ataupun belajar benda baru. Otak sukakan cabaran. Bila anda belajar benda baru, kemahiran baru, pengalaman baru, buat aktiviti kreatif ke, jadi neuron otak tu aktif, keluarkan lebih banyak BDNF. Semakin banyak anda belajar, semakin bercambah otak anda. Yang kelima, makan makanan yang bantu otak. Minyak ikan omega 3, berry, dark chocolate, masakan yang menggunakan kunyit, ini semua bantu tingkatkan BDNF. Elakkan juga gula yang berlebihan, makanan segera, sebab boleh turunkan tahap BDNF dalam otak.